Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam serta junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat serta orang-orang yang mengikuti jejak langkah baginda Nabi. Insya-Allah dalam slot kapsul Ramadan pada kali ini saya akan kongsikan berkaitan topik doa mustajab di bulan Ramadan. Ramadan merupakan bulan yang penuh dengan keberkatan dan rahmat daripada Allah. Di samping itu, dalam bulan Ramadan ini juga tersedia berbagai jenis tawaran-tawaran dan keistimewaan yang perlu kita kecapi dan rebut. Terdapat beberapa buah hadis yang menceritakan tentang doa mustajab di bulan Ramadan. Saya akan kongsikan 3 daripadanya, iaitu hadis yang pertama daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lis-shaimi 'inda fitrihi la da'watan ma turad." Maksudnya, sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu, ketika dia berbuka, doa yang tidak akan ditolak. Hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis ini menunjukkan bahawa doa orang yang berpuasa adalah mustajab, dan iaitu pada ketika sebelum kita berbuka puasa. Oleh itu, marilah kita tuan-tuan dan puan-puan bersama dengan keluarga masing-masing, kita berkumpul sekurang-kurangnya 2 atau 3 minit sebelum berbuka untuk sama-sama membaca doa pada waktu yang mustajab ini. Okey, hadis yang kedua berkaitan dengan doa yang mustajab di bulan Ramadan ini. Hadis ini adalah hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah satu la turaddu da'watuhum al-imamul adil was-shaimu hatta yuftir wa da'watul mazlum." Maksudnya, 3 golongan doa mereka yang tidak akan ditolak, iaitu yang pertama adalah imam yang adil, yang kedua ialah orang yang berpuasa sehingga dia berbuka, dan yang ketiga adalah doa orang yang dizalimi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa salah satu doa yang tidak akan ditolak adalah doa orang yang berpuasa. Yang ketiga, hadis yang ketiga yang menyebutkan tentang doa yang mustajab ini adalah hadis daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu berkata bahawa beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-shaimi 'inda iftarihi da'watu mustajabah." Yang bermaksud, bagi orang yang berpuasa ketika dia berbuka, doa yang mustajab. Ini sama juga dengan hadis yang pertama tadi saya sebutkan. Maksudnya sebelum berbuka itu adalah waktu yang mustajab, dan sepanjang kita berpuasa pun adalah waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Berdasarkan hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi, kita dapat mengetahui bahawa doa orang yang berpuasa ini adalah mustajab di sisi Allah. Ini kerana orang yang berpuasa mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa, kerana mereka berpuasa ini hanya kerana Allah, bukan kerana manusia. Tambahan pula, Allah amat suka kepada hamba-Nya yang sentiasa berdoa, memohon kepadanya dalam apa jua keadaan. Untuk itu, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah perlu mengambil kesempatan ini di bulan Ramadan ini dalam merebut tawaran yang sangat berharga ini. Kesimpulannya, doa orang yang berpuasa ini adalah doa yang mustajab seperti yang saya sebutkan pada awal tadi, dan marilah sama-sama kita memperbanyakkan berdoa kepada Allah, terutamanya di bulan yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini. Di samping itu, kita juga boleh memasukkan nama-nama Allah yang agung. Contohnya bila kita berdoa, kita sebutkan Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang, Al-Hafiz yang Maha Penjaga, dan lain-lain nama Allah yang lain, Asma'ul Husna, di dalam setiap doa kita dengan perasaan yakin bahawa doa yang kita doakan itu akan dimakbulkan oleh Allah. Itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.